Sebab tu saya kata tadi, kita sebagai suami tunjukkan wibawa sebagai suami. Apa dia wibawa sebagai suami? So, nafkah tanggungjawab abang. So, duduk di rumah. Abang cari rezeki. So, tak payahlah keluar. Simple. So, berhentilah kerja. Hang pakai baju kebaya, tak tutup aurat pula, tu selok pergi ke paha ni. Abang tak setuju. So, walaupun gaji mahal 12,000, biarlah gaji 1,700, janji boleh tutup aurat. Berhentilah. So, nanti kalau kita berhenti, kita nak makan apa bang? Allah sebut dalam surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Nanti kalau kita berhenti bang, macam mana bang? Sewa kereta, sewa rumah. Kereta 2 biji, elektrik pula tu. Sebaik minyak dapat murah sikit bang weh. Kalau tidak teruk belanja kita. Ni sewa rumah lagi bang. Ni anak kita nak sekolah bang. Koman-koman dapatlah saya bantu abang. Bantu-bantulah, tapi pendapat tu tak cantik. Kamu kena tutup aurat. Kamu kena hidang arak pula. Abang tak suka. Nanti saya dengan abang susah. Tak susah. Allah kata dalam surah Nuh ayat 10, faqul tustaghfiru rabbakum. Katakanlah, mintalah ampun pada kamu pada Allah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah ni Maha Pengampun. Minta ampun kata Allah. Lepas kamu minta ampun, apa Allah Ta'ala bagi? Allah Ta'ala akan turunkan hujan yang mencurah-curah. Lagi, apa yang Allah Ta'ala bagi? Allah Ta'ala akan mencukupkan harta kamu. Akan diberinya kamu anak-anak yang baik. Allah sebut dalam Quran tu. Kalau tuan-tuan nak murah rezeki, nak bagi keluarga cukup elok, harta benda elok, jawapan dia senang aja. Bertaubat kepada Allah. Kenapa yang hari ni kita pendapatan tak cukup, duit tak cukup, gaji tak cukup? Ada dosa yang masih kita kekal buat. Saya tak ada dosa Ustaz. Saya kerja halal. Isteri saya suri rumah. Memang abang tak ada dosa. Abang kerja halal, cikgu sekolah. Tapi mulut abang haram. Abang maki orang, abang kutuk orang, abang fitnah orang. Saya tak pernah ngata ke orang Ustaz. Memang abang tak pernah ngata, mulut abang baik. Tapi abang tu riak, takabur, ujub, semua dalam hati. Abang tak bersih hati perut. Saya bersih hati perut Ustaz. Abang tak bersih hati perut. Bila abang merasakan bahawa abang lebih baik daripada orang lain, itulah kebinasaan untuk abang. Jangan perasan diri itu lebih baik daripada orang lain. Orang lain baju biru, baju hijau, baju batik, dia jubah merah. Dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Oh bahaya. Nampak depan sekali jubah merah. Serban putih pula tu. Oh, hebat tuan-tuan. Jangan duk rasa kita ni hebat pada orang lain. Mentang-mentang duk atas kerusi meja ada kamera pula 5-6 duk ambil gambar, kita rasa megah merak. Hang rosak. Taubat. Memang kita tak ada dosa mencuri, tikam nombor. Memang tak, kita tak buat. Ni dosa duk rasa lebih bagus daripada orang lain. Nama dia apa? Ujub. Jadi kalau Allah kata engkau taubat, Allah cukupkan rezeki pada engkau. Nak kata apa? Kau taubatlah daripada buat benda haram tu. Taubat, betul-betul taubat. InsyaAllah Allah cukupkan rezeki dan Allah bagi anak-anak yang soleh pada kita. Nuh 10, 11, 12. Surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Terang-terang Allah Ta'ala sebut kelebihan orang bertaubat. Jangan takut untuk bertaubat. Jangan takut untuk putus rezeki yang tak halal. InsyaAllah Allah gantikan rezeki yang lebih halal.